Yang Berhormat Speaker, dari Dewan Wisma Darul Aman ke Batu 13, singgah sebentar makan nasi kandar Al-Baik. Sepanjang sidang Dewan sejak 2013, inilah bajet yang paling terbaik bagi saya. Yang Berhormat Speaker, dalam penelitian saya, bajet 2026 adalah bajet yang terbaik. Tahniah dan syabas pada Yang Amat Berhormat Menteri Bersih daripada Yang Berhormat Jeneri, di mana beliau telah membentang bajet mengambil masa hampir 1.5 jam dengan penuh confident dan komitmen bagi memastikan kedah sejahtera nikmat untuk semua. Semua bajet 2026 Yang Amat Berhormat telah meletakkan 4 strategi, 14 fokus dan 40 inisiatif, 198 bilangan dan 88 muka surat. Yang Berhormat Speaker, tahniah dan syabas. Bermula daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Ahli Syurat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Datuk-Datuk dan semualah kaki tangan kerajaan negeri dan persekutuan. Tanpa kerjasama semua pihak, saya yakin bajet 2026 tak akan tercapai.